salam sebar terus maju dan unggul, salam kompak ongkok dan salam join. Saya Aisyah daripada kelas 4 Aset mewakili wartawan TVPSS SMK Sayang Baru. Pada hari ini iaitu 20 Februari 2025 telah mengadakan 4 program iaitu peluncuran program Sasia, program anti-bully dan gangguan seksual. Selain itu, program peluncuran kecemerlangan akademik dan Sebar Nilam 2025. Akhir sekali iaitu kios membaca. Menjelaskan beberapa aspek berkaitan dengan masalah bully dan gangguan seksual yang boleh berlaku di sekolah. Antaranya definisi bully dan gangguan seksual dan jenis-jenis bully. Berita kepada murid-murid tingkatan 5 agar ini bukan lagi fasa bulan madu, fasa honeymoon. You should be struggle sebabnya masa takvim terlalu singkat. Baik. Satu pandang, balik teruskan. Terima kasih. Okey. Dalam matematik, buat belajar bundan. Tahu bundan? Ataupun kita genapkan 1.6 atau 1.6 kita jadikan berapa? Berapa? Relax and recharge. Okey, ia sebenarnya adalah satu kios membaca yang akan letakkan di sini untuk memberi satu inisiatif tambahan, memberi ruang dan peluang kepada kamu semua untuk baca dalam suasana yang santai dan menarik. Okey. Sebelum ni saya sekolah dekat Kelantan. Kelantan? Yang selalu banjir tu ke? Macam mana you dah tahu KL ni? Berenang ke? Asyik baca buku je aku tengok. Lagi satu, kau tak makan ke? Guru je. Bersama saya Muhammad Adam bin Zaidi daripada kelas 4 Aset. Okey Adam, apakah tujuan lakonan sketsa bully tadi? Bagi saya lah, antara tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran murid-murid lah atas kes bully ni, kerana kes bully ni adalah salah satu hal yang amat berat lah, harus dipertimbangkan. Dan antara hikmahnya, diorang boleh ambil sendirilah daripada sketsa yang telah saya lakonkan bersama rakan-rakan saya. Okey, sekian itu sahajalah. Terima kasih Adam. Bersama saya Tuan Budiman bin Menteri, Pengetua SMK Sayang Baru yang dikasihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapakah sekolah harus membuat keempat-empat program hari ini dan apakah kebaikan? Program yang kedua iaitu program Sebar Nilam dan juga kios membaca. Kita melakukan ataupun melancarkan program ini supaya murid kita faham, kita memberi kefahaman bahawa membaca itu adalah sangat